Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOODYAN ya. Sedikit sama ditecah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mak mengharapkan you orang tiasa sehat dan dirahmati Allah. Kalau tak sihat tu jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okey, memang dah beberapa hari ini memang tak masak sebab memang agak sibuk, sebab baru saja habis program sukan Zun Johor, balik sampai ke malam menjadi AJK, macam-macam AJK kena buat. Pastikan program tu berjalan dengan lancar. So balik pun dah penat, terkobak jiwa, lenguh kaki setengah bagai dengan panas mentari, lepas tu hujan pula, lepas tu panas balik. Wah, cuaca yang tak menentu sekarang, tapi hari ni hujan lagi, alhamdulillah sejuklah bumi. Tapi sebelum tu dia punya bahang panas, tak boleh nak dibawa bincang. Tapi itu dah putaran alam tapi tak kisah. Okay, straight to the point. Cuma nak bercerita hari ni untuk pengetahuan you all, kucing-kucing kat rumah mak ni 3 telah pun kembali ke negara abadi. Sebab dia bukan keracunan pada mak, sebab tak ada pun mak tengok, tetapi kemungkinan besar dia kena virus ataupun pabo, penyakit kucing virus tu. Ya Allah, sedihnya tak boleh dibawa bincang. So berkejarlah kita ke farmasi kucing ya. Kita panggil dia farmasi kucing, belilah segala ubat-ubatan untuk menyihatkan kucing tu, dan nanti mak kongsikan gambar tu. Dan kucing tu pun mak dah asingkan yang sakit, kemudian yang seekor tu dia baru saja bersalin. Bila dah bersalin, macam mak dia sakit, so anak dia tu macam mana nak menyusu. So terpaksalah kita menyusukan botol, sebab dia mak dia kita dah asingkan. Itulah tadi pergi farmasi kucing, cari susu kucing, belilah ubat standby kanlah ubat-ubat yang sesuai untuk keracunan ke, manalah tahu kan. Nanti mak akan tunjukkan. Baru lepas saja bagi kucing tadi minum susu. Kita beli susu agak mahal lah juga. Gerbak gedebuk pun cecah 100 juga. Tapi kita dah, macam kita kalau kita sakit, kita kena cari ubat, kita kena hospital. So kucing ni kita dah jaga, kita dah bela kucing. Kalau dia sakit takkan kita nak biarkan kan. Kesian pula. Jom mak tunjukkan anak kucingnya. Kita bagi dia ubat. Kena buka mulut dia nanti ni. Minum. Diam-diam minum. Nak sihat kan? Nak sihat kan? Minum sampai habis. Minum sampai habis Ini kita dah asingkan. Baru lepas menyusu kita kasih susu botol. Ni kita tunjuk Sebab mak tak gunakan sangkar luar. Sebab sangkar luar tu kita kena bersihkan dulu. Ni nampak. Baru lepas menyusu. Mak dia sakit. Mak dia tadi yang hitam tu. So mak dia yang hitam tu, mak dia kita tak boleh susu dia.
Takut nanti anak dia minum susu, menyusu, anak dia kena sakit. So kita rasa ni dia. Ni dia baru lepas minum. Diam. Tengok lah tu. Kejap lagi dia masuk bawah kapet tu. Kejap lagi dia masuk bawah kapet lah tu. Tu kerja dia. Ni kerja dia. Kalau yang berguling-guling, ni kerja dia. Selepas dia dah makan, nanti dia berguling-guling lah. Yang seekor selalu tidur dalam besen. Entah mana. Ada kat luar tu sekejap. Tapi malam dia akan tidur dalam besen. Tahu ada kat situ? Tengok tak ada kot. Tu dah mula guling. Kejap lagi dia masuk dalam kapet tu. Kau tunggu. Kita tunggu dia. Aksi dia. Tadi baru dapat dia buat. Bila mak nak merakam, dia buat selamba. Dia buat muka baik. Ni. Dia tak tengok benda bergerak. Itulah. Tu. Ni kerja dia. Si Kembang. Cepat kau masuk bawah kapet. Cepat sikit. Orang nak tengok aksi kau. Benda bergerak je dia tak boleh. Habis. Kita tidur kan kalau jari kita bergerak, habis dia gigit ni jari-jari kita ni. Inilah kucing Si Kembang ni. Asal ni sebenarnya kucing ni datang. Bila datang terus melekat. Nampak? Kan dia masuk. Tu kerja dia. Dia masuk, nanti dia berjalan sampai ujung ke kapet tu. Dia buat terowong. Ni kerja dia. Inilah kerja dia. Yang lagi satu mana dah? Tompok atau mak panggil dia Nunit. Nik. Tak kat mana? Takkan dia dah tidur. Ada ke dalam besen tu? Mak tak pasti ada ke dalam besen ber-TV tak? Sekejap mak tengok Ni dia, kita kasih dia minum susu yang ni mak beli. Ni susu kucing beli. Ni dia. Mak beli susu kucing tadi sebab ibu dia dah sakit. So anak dia macam mana nak menyusu. So mak beli apa lagi? Beli botol susu ni 2. Botol susu kucing mak beli 2. Mak beli 2 senang untuk tukar nanti kan. Kemudian ni beli juga ni untuk apa ni orang kata glugos. Glugos untuk kucing. Yang ni mak nak bagi kucing yang mak sehat ni. Ni saja beli ni bagi yang Si Kembang dalam rumah. Ada 2 ekor bawa masih tidur dalam rumah. Sebab mak tak nak bebaskan dia. Ni mak bagi dia. Ada lagi satu jadi ubat. Ni. Ubat ni dia mak ambil. Ni ubat ni. Tablet ni. Ni untuk kalau kucing kita bagi dia kalau dia keracunan. Kita kasih dia yang ni. Beli tadi ni, buka ni. Buka, kita bancur dengan air, gunakan pacagari. Pacagari, masukkan mulut dia. So alhamdulillah, tadi dah nampak dah selesai. So kita simpan lah. Ni pun benda-benda macam ni. Botol ni pun dah RM10 lebih botol kucing Botol kucing ni pun dah RM10. Kalau tengok ni bukan untuk kucing saja, dia boleh guna untuk dog, anjing. Habis nak buat macam mana? Kucing dah sakit. Habis takkan mak nak ambil kucing mak tu nanti mati. Sayang. Sedih. Ni nanti mak nak kopek ni. Nak buka kasih Si Kembang pula. Di rumah ada Si Kembang tu. Kembang. Bang. Sini. Sini. Wah dia datang. Mak panggil dia. Sini. Sini kau. Sini dengan lonceng kau. Ni. Ni nampaknya alhamdulillah sehat ni. Nampak? This for you. You like this? Ni. Ni, tengok. You like this? Dia pasang lonceng. Dia tengok lah muka mak. Ni sehat tu yang mak tak nak kasih dia campur dengan kucing sakit. Ni. Ni nampak? Dah turun.
Ada lagi seekor tak ke mana pergi. Tak tahulah. Ni kerjanya pantang tengok orang kata apa. Nampak cecak ke, nampak benda bergerak. Tak boleh. Habis bawah kapet. Kita tengok tak saya. Mak tunjukkan. Okeylah. Mak rasa sampai sini je lah konten mak Tak perlu nak berlama-lama. Tak perlu lama-lama sebab apa? Sebab dah nak tidur. Terjumpa anda di puncak kejayaan, kurangkan kontroversi, tingkatkan batasi hiasi peribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri, doa selalu. InsyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Baru nak bergabung, like, share. Komen. Kau nak ke mana? Stay here. You very naughty cat. OMG. Ya. Naughty. Kita bagi dia cuba. Dia suka kau. Tengok dia suka. Boleh. Tengok dia suka Dah tak boleh. Okeylah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia suka pula susunya ya. Tak malu dah besar.